Tanya kepada tuan-puan yang sudah pun mengambil langkah bijak memulakan simpanan emas pertama bersama Publigold. Sekarang, tuan-puan adalah sebahagian daripada 2 juta penyimpan emas Publigold di seluruh dunia. Jadi, apa yang tuan-puan perlu tahu selepas mulakan simpanan ni? Yang pertama, tambah saja simpanan bila-bila masa. Top up saja melalui akaun Gap untuk menambah gram emas. Boleh konsisten simpan setiap bulan, malah setiap hari pun boleh. Yang kedua, tuan-puan dah ada pilihan untuk keluarkan emas fizikal. Setiap gram yang disimpan dalam Gap boleh ditukar kepada emas fizikal, sama ada gold bar ataupun dinar. Tips saya, mulakan dengan item yang lebih kecil, iaitu 1 dinar ataupun 5 gram dahulu. Bila rasa seronok pegang emas, akan semangat untuk keluarkan item yang lebih besar. Yang ketiga, jangan risau harga emas naik turun. Naik turun harga dalam jangka pendek 1 ke 2 tahun itu normal je. Tapi emas adalah simpanan untuk jangka masa panjang, iaitu 2 tahun ke atas. Dalam tempoh yang jangka masa panjang ni, harga emas terbukti meningkat. Soalannya, berapa banyak gram yang kita dah berjaya kumpul? Yang keempat, tetapkan target dan matlamat. Contohnya nak kahwin, dalam masa 2 tahun ke atas, kumpul 100 gram ni sebagai dana perkahwinan. Contoh, bila kita ada matlamat yang jelas ni, kita lebih konsisten menyimpan dan lebih mudah untuk capai matlamat simpanan kita. Yang kelima, ilmu adalah kunci kejayaan, iaitu hadir seminar emas percuma dan baca buku-buku mentor saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Ingat, bukan hanya emas yang buatkan kita kaya, tapi ilmu tentang emas itu sendiri. Dan untuk tuan-puan yang belum lagi mulakan simpanan emas, boleh terus rujuk pin video Dana atau klik link di bio untuk Dana bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas, boleh follow Dana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.